Benda ni boleh jadi blower, boleh jadi portable vacuum. Terima kasih DeWalt hantar saya produk ni untuk diuji cuba. Baik, di sini kita ada satu set cordless blower seperti yang anda dapat lihat dalam video ni. Kalau korang beli produk ni, inilah barang-barang yang kita akan terima dalam box. Ada charger, 1 atau 2 biji bateri ikut pada package yang kita order. Ada satu vacuum hose dalam package yang saya terima dan sepasang kepala vacuum. Dan semestinya satu unit blower jenama DeWalt. Tanpa membuang masa, kita akan buat 2 test untuk mesin ni, iaitu blower dan vacuum test. Okey, sekarang ni macam yang anda tengok, kita sedang buat blower punya test. Saya difahamkan oleh pihak DeWalt yang apa-apa saja produk yang kita beli akan mendapat waranti selama 5 tahun daripada DeWalt. Okey, balik pada testing blower kita ni, bagi saya angin dia cukup kuat untuk kita bersihkan habuk-habuk, pasir, daun kering dan benda-benda yang tak terlalu berat. Demo yang ni pula adalah untuk saya tunjukkan pada anda kadar kekuatan angin dia. Bila kita letak dekat air, boleh nampak jelas sikit lah kan kekuatan angin dia macam ni. Dah tentulah mesin menggunakan petrol jauh lebih kuat, tapi untuk mesin cordless yang ringan dan harga mampu milik macam ni, bagi saya sangat berbaloi. Okey, sekarang test vacuum pula. Untuk gunakan vacuum, kepala depan ni kita mesti kena cabut dulu dan kemudian kita sambungkan dengan bag ni. Bag ni pun disediakan. Lepas tu kita ambil vacuum hose yang tadi tu, kita sambungkan dekat bahagian tepi. Dia pelik sikit, dia kena sambung dekat tepi pula. Okey, so macam ni lah rupa dia lepas kita dah tukar dia jadi vacuum. Untuk test yang ni, saya gunakan bijirin makanan burung saya yang ada dekat sini untuk gantikan kotoran habuk, pasir, batu-batu kecil. Untuk vacuum test ni, macam yang korang tengok, tak ada masalah langsung, semua dia sedut. Dengan harga yang mampu milik, mesin yang ringan dan agak kuat, bagi saya berbaloi untuk kita beli. Lagi-lagi kalau kita jenis suka sapu habuk atau sampah dekat kawasan rumah yang tak terlalu besar.